Apakah amalan yang terbaik yang patut kita buat pada bulan Ramadan? Gini, yang ni kita buat orang lain tak lain dah jawab tu soalan terakhir. Siapa nak tanya lisang silakan. Apa perut? Nah. Ditanya amal benda yang terbaik bulan puasa. Dengar baik-baik. Kita betul semula, bulan puasa bukan bulan beramal. Kemah. Bulan puasa bukan bulan sedekah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran. Nampak? Bulan beramal bulan lain. Itu silap kita ni. Duk ingat bulan beramal bulan puasa. Bulan beramal bulan lain, sebelah bulan. Bulan puasa bukan bulan sedekah, bulan lain bulan sedekah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran, bulan lain baca Quran. Dan bulan puasa bulan dia, bulan puasa bulan tambah amal. Tambah sedekah, tambah baca Quran. Faham lagi? Bulan lain kita beramal sama, bulan ni biar banyak amal. Baru tu. Kalau tidak bulan puasa bulan beramal, bulan lain tak beramal. Faham lagi? Bulan puasa baca Quran, bulan lain dia tak apa. Bulan ni yang bagi sejik, bulan lain duduk kat porong. Faham lagi? Itu salah. Bulan puasa bulan gandakan amal, bulan puasa bulan gandakan sedekah, bulan puasa gandakan baca Quran. Bulan biasa kita baca 11 hari, bulan puasa kita baca sejuzuk sehari. Bulan lain kita sedekah 5 riyal sehari, bulan puasa kita sedekah 30 riyal sehari. Bulan lain kita semayang 2 rakaat je tahajud, bulan puasa 30 rakaat tahajud. Faham gitu. Jadi apa saja yang membuat nak amal silakan. Ada orang dapat syurga dengan baca Quran. Ada orang dapat syurga dengan tarawih ni. Ada orang masuk syurga dengan sedekah saja. Ada orang masuk syurga dengan zikir, dengan istighfar, dengan selawat, dengan hubung silaturahim. Buatlah apa saja benda akhirat. Bulan Ramadan lebih lagi berlipat kali ganda, sampai diganda lebih daripada macam kita buat sehari seperti buat 80 bulan. 80 tahun. Dah 1000 bulan. 80 tahun buat kerja. Jadi jawapannya mudah aja. Mu biasa suka buat benda sama-sama. Kita nak buat semua tak boleh. Tak gerak kita. Sama-sama kita berakhir baca Quran. Baca banyak ni. Baca 2-3 lah sehari. Baca sejuh. Sejuh 10 lah. Selah ada 2 muka surat. Jarang 3. Biasa 2. Jadi kalau 10 lah berapa muka? 20. 2 lah lepas subuh, 2 lah lepas lohor, 2 lah lepas asar, 2 lah lepas garit, 2 lah lepas isya. Jadi berapa? 10 lah habis juzuk. 30 muka surat. 20 muka surat. Faham lagi? 30 malam khatam Quran. Imam Syafi'i masuk dalam Kaabah bayang tahajud. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Habis. Kita saya ikutlah dia karamah. Kita kayu khamat. Kita jangan lomba dengan orang, kita lomba dengan kita hak dulu. Dulu kita 2 rakaat, learning kita baca, kita mayang 8 rakaat. Imam Hanbali terlalu sakit, nyetakak di kerajaan tak mau jadi mufti. Dia lawan kerajaan ni tak mau jadi mufti je. Maka kena J. Bila J dipukul. Oleh kerana sakit dipukul, Imam Hanbali tak larat nak semayang tahajud, dia hanya mampu semayang di penjara setiap malam 300 rakaat je. Kerana sakit. Kita dak pukul ni. Serakaat pun tak ada. Kalau pukul subuh-subuh babah habis. Faham lagi? Jadi perbanyakkanlah apa yang sedikit, jangan berlomba dengan pak leh, dengan pak mak, dengan pak weh. Kita berlomba dengan diri kita sendiri biar lebih baik daripada dahulu. Allahu a'lam.